di bumi Sarawak abad ke-19. Lahirlah seorang pemimpin Melayu yang tegas dan dihormati, Datuk Patinggi Gepok, seorang pembesar yang menjaga maruah rakyat dan negeri dengan penuh tanggungjawab. Apabila James Brooke mula campur tangan di Sarawak, kuasa pemerintah Melayu semakin diketepikan. Gepok melihat tanda-tanda penjajahan yang bakal merampas hak rakyat. Tidak rela tanah air dijajah, Gepok mengumpulkan para pahlawan. Dengan suara lantang, beliau berikrar mempertahankan Sarawak walau nyawa menjadi taruhan. Pertempuran meletus. Walau senjata musuh lebih moden, keberanian pasukan Gepok tidak pernah goyah. Mereka bertempur demi tanah yang mereka cintai. Dalam pertempuran sengit, Datuk Patinggi Gepok akhirnya gugur, namun wajahnya tetap tenang. Pahlawan yang syahid demi mempertahankan maruah bangsanya. Walau jasadnya tumbang, namanya kekal abadi. Datuk Patinggi Gepok menjadi lambang keberanian dan semangat perjuangan Sarawak yang tidak pernah padam. Siapa lagi yang anda mahu? Sila komen. Jangan lupa subscribe, like and share.